Kita berada di Sobotel Hotel. Kita nak try hotel ni. Kita tak pernah pergi lagi hotel ni. Kita nak try. Tengok macam mana guys. Sobotel Hotel. Sobotel Hotel. Hotel. Saya kena ambil security deposit 50 cash dengan RM2 untuk majlis pemadaran. So total 50. Untuk phone number 012-954-7353. Ya. RM2 for Putrajaya. Yes, untuk fee kelestarian. Okay, kita dah check in. Nak tunggu bilik. Kunci bilik. Saya di sini check out pada pukul 12 lepas check out tak kembali balik. Okay. So ni wing A tingkat 1. Okay, satu. Okay, terima kasih. Mari pergi. Lah, mana kadnya? Kadnya tak bagi. Oh, tak ada. Tak payah. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tak bagi orang buang benda tu. Yang cover tu. Dia bungkus. Macam-macam juga. Cover tu kan biasa boleh buang. Yang tu diikat sekali dah. Diikat sekali. Okey. Kita dah sampai ke sebuah hotel yang dipanggil Sobotel. Tapi juru kamera macam dia angkat-angkat kening je. King size bang. King size. Ke kening? Maksudnya? Macam tak berapa lah. Okay, kita hidupkan aircon dulu. Macam mana keempukan tilam dia? Dulu kamera. Okay. Kita ambil katil king size. Sobotel. Reviewnya okay. Kita tengok bilik air. Wah, bilik air style modern guys. Style modern. Lengkap. Okey. Tak ada masalah bilik air. Ini ada ruang dia. Simple. Di berhampiran IOI. Harga tengoklah. 200 lebih atau 180 semalam. Ikut peak. Macam mana guys? On tak on? Okey. Datanglah ke Sobotel Hotel. Sobotel Hotel. Seperti biasa, style review saya akan test tilam. Wah, okey, lulus.
Terima kasih semua kepada yang menonton channel Lokman Osman. Tolong like, subscribe, ya, komen. Tanpa anda semua, siapalah saya, ya. Channel ni takkan hidup tanpa bantuan dan dorongan saudara-saudara sekalian. Sesekali saya guna ayat formal sikit lah. Biasa guys ataupun tuan-tuan, puan-puan sekalian, lagilah formal, jadi tolonglah support sikit guys. Guys ni perkataan orang putih mereka, tapi kita boleh buat lah supaya terus komen, sentiasa subscribe dan sebagainya. Okay, terima kasih semua. Sekian saja review yang ringkas untuk Hotel Sobotel DIY. Okay, jumpa lagi semua. Bye.